kita panggil IM Pahang ataupun Inisiatif Makmur Pahang, di mana saya hari ini Kerajaan Negeri menyumbang RM400 secara one off kepada siswa-siswi daripada Pahang dan juga kepada anak-anak yang belajar di Permata Pintar Negara ramai 28 orang. Ini telah bermula daripada tahun 2022 sehingga hari ini, dan kita telah memperuntukkan sebanyak lebih kurang RM26 juta. Untuk tahun ini saja sebanyak RM8 juta Kerajaan Negeri peruntukkan untuk tujuan program ini. Dan ini adalah satu program yang berterusan sebagai membantu anak-anak kita yang sedang belajar, kerana kita tahu sebagai siswa-siswi mereka memerlukan sedikit sokongan, dan ini meringankan sedikit bebanan mereka semasa belajar di kampus. Dulu kita bagi RM300, sekarang ni kita naikkan kepada RM400, dan insyaAllah kita akan tambah bergantung kepada kedudukan kewangan Kerajaan Negeri lah. Dan lazimnya bila kedudukan kewangan negeri tambah baik, kita akan tambah. Sebab kita sebagai Kerajaan Negeri yang prihatin, kerana kita kalau boleh tidak mahu siapa pun tertinggal ataupun terceceh di dalam arus pembangunan negeri, bantuan bagi mereka yang benar-benar memerlukan.